Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah rahmatnya kita sekali lagi diberi kesempatan untuk menyambut Hari Raya Aidil Adha dalam suasana penuh keberkatan dan kemuliaan. Sempena sambutan yang penuh bermakna ini, saya ingin merakamkan ucapan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh warga Kuala Lumpur, para pelajar, ibu bapa, alumni, para rakan strategik serta seluruh umat Islam yang merayakannya. Aidil Adha bukan sekadar perayaan, malah merupakan simbol pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan yang tinggi kepada Allah SWT. Kisah pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS menjadi pengajaran yang amat besar kepada kita tentang nilai amanah, kesabaran dan keteguhan iman dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Dalam mendepani cabaran dunia pendidikan dan pembangunan generasi masa hadapan, semangat Aidil Adha wajar dijadikan inspirasi untuk kita terus berusaha, berkorban masa dan tenaga serta memperkukuhkan komitmen dalam melahirkan modal insan yang cemerlang, berdaya saing dan berakhlak mulia. Saya juga berharap agar sambutan Aidil Adha ini dapat mempereratkan ukhuwah dan semangat kebersamaan dalam kalangan warga Kuala Lumpur. Semoga nilai kasih sayang, keprihatinan dan semangat bantu-membantu antara sama lain terus subur demi membentuk sebuah komuniti pendidikan yang harmoni dan progresif. Marilah kita bersama-sama menghayati arti sebenar pengorbanan dengan memperbanyakkan amal kebajikan, mensyukuri nikmat yang dikurniakan serta terus berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap amanah yang dipikul. Semoga segala ibadah korban, amal soleh dan setiap pengorbanan yang dilakukan diterima serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Aidil Adha pada tahun ini membawa keberkatan, ketenangan jiwa, kesejahteraan dan rahmat buat kita semua. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum.